turuku makrifati nasibi kulli warisin. Beberapa tarik ataupun beberapa jalan atau beberapa cara mengenali atau mengetahui bahagian nasib bagi setiap waris daripada kelompok-kelompok. Jadi di sini ada tiga cara. Jadi di sini ada tiga cara. Jadi turuknya ada tiga. Okey, sebelum itu kita kenal pasti dulu nama-nama setiap bahagian lah. Dia ada 4 yang kita kena kenal pasti ataupun 3 lah. Pertama dipanggil sahamul farik, bahagian bagi kelompok. Bahagian bagi kelompok dia terletak di sini. Itu dipanggil sahamul farik ataupun saham bagi satu kelompok. Lepas tu kita kena tahu adadur ru'us, adadur ru'us, bilangan kepala. Inilah yang 4, 5 dengan 3. Adadur ru'us. Yang keempat, yang ketiga kita kena tahu nasibu fardi, nasib atau bahagian untuk setiap individu. Satu orang waris dapat berapa. Yang keempat, kita kena tahu juz'us saham. Juz'us saham ni yang di atas lah. Juz'us saham, bahagian saham. Dan yang di bawah ni ini adalah asal masalah. Yang ini pula dipanggil ini yang sahamul farik. Sahamul farik, bahagian bagi kelompok. Ya. Jadi yang ini bahagian bagi kelompok, yang ini pula bahagian kelompok pada di bahagian asal masalah. Ini semula ini sahamul farik, yang ini pula nasibul farik min asal masalah, bahagian bagi kelompok dalam asal masalah. Okey, jadi cara pertama, caranya ialah sahamul farik. Ini sahamul farik dibahagi dengan adadur ru'us. Adadur ru'us. Jadi dapatlah nasibul fardi. Ini bahagian bagi seorang. Saham farik bahagi dengan ru'us sama dengan atau hasilnya jadi bahagian seorang waris. Jadi yang pertama ialah saham farik yang ini. Okay, jadi kita try cari yang bahagian pertama ni, zaujah 4 orang. Jadi satu zaujah, satu isteri dapat berapa? Jadi caranya pertama kita ambil ini 180, kita bahagi dengan bilangan ru'usnya iaitu 4. Jadi maka satu zaujah akan dapat 45. 45 per 720. Yang kedua 480 bahagi dengan 5. Jadi jawapannya ialah 96. Yang ketiga 60 bahagi dengan 3, maka dapatlah 20. Okay, itu kaedah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula ialah jalan yang kedua ialah juz'us saham. Juz'us saham. Juz saham di sini. Ini.
Okey, maaf. Terbalik. Yang 12 ni, yang 12 ialah asal masalah. Ini 12 asal masalah. Jusamnya adalah 60. Ada terbalik. 60 asal masalah. 12 asal masalah. 12 inilah yang uh, asal masalah tapi didarab dengan uh, nisbah antara malfuzat, barulah dapat juzamnya. Juzamnya ialah 60. Okey, 60. Jadi caranya uh, juz'us saham darab bahagi bilangan ru'us darab dengan bahagian kelompok daripada asal masalah sini. Jadi bilangan kelompok daripada asal masalah. Okay, jadi juz'us sahamnya ialah 60. Okay, untuk yang pertama, bilangan ru'us untuk zaujah ada 4 isteri. Jadi 60 bagi 4, lepas tu darab dengan uh, bagian pustaka kelompok bagian asal masalah di sini. 3 darab 3. Jadi 60 bagi 4 darab 3. Maka jawapannya 45. Untuk yang kedua, untuk yang kedua syakikoh. Jadi juzamnya ialah 60. 60 bahagi ru'usnya 5 darab bahagian dalam dia punya asal masalah iaitu 8. Maka dapat 96 di sini. Yang ketiga, kelompok yang ketiga 3 am. Jadi juzuk sahamnya ialah 60. Dia punya ru'us 3. Dia punya saham kelompok 1. Jadi dapat 20. Seterusnya langkah ketiga. Cara ketiga, nasib atau bahagian kelompok pada asal masalah bahagi dengan ru'us, bilangan ru'us. Yang di sini, bahagi dengan yang di sini. Lepas tu darab juzam 60 yang di sini. Jadi itulah bahagian bagi setiap waris. Jadi yang pertama di sini yang 3 adalah 3 darab 4 salah 3 bahagi 4 darab 60. Maka jawapannya 45. Yang kedua 8 bahagi 5 darab 60. Maka jawapannya adalah 96. Yang ketiga 1 bahagi 3 darab
Asal masalah 60. Jadi jawabannya 20. 20.